Okey, guys. Ini pintu. Ini frame pintu saya buat dengan kuku hujan. Belang, saya buat natural lah. Nampak special. Lepas tu ini pintu saya sendiri buat dengan kayu merbau. Kayu merbau. Ini pintu ada special satu. Kita buat dengan 2 inci. Pintu tebal dia 2 inci. Okey, jom masuk ke dalam. Okey, ini almari kita buat dengan kayu merbau. Konsep Bali lah. Okey, ini TV kabinet kita buat dengan kayu, satu ketul kayu kita potong dengan kayu balak. Ini kayu merbau, kita buat satu ketul. Pasang macam ini, kasih simple and nampak design barulah. Lepas tu ini tingkap kita buat dengan kayu cengal, tingkap cengal. Kita biasanya nak open, angin masuk, kita buka aircon kurang. Yang ini sofa kita buat dengan kayu juga. Cushion kita buat sendiri, cushion kita hantar orang buat. Tapi ini sofa kita buat dengan kayu merbau, buat dengan solid kayu juga. Ini kita buat custom made lah, sendiri, kilang kita sendiri buat, ikut ruang rumah. Okay, yang ini kita buatlah satu special untuk naik tangga tak nampak orang jalan lah. Buat satu konsep. Ini pintu kita buat rustic dengan kayu cengal. Ini untuk storeroom. Kita saja buat satu design. Okey, ini satu kaunter duduk minum. Lepas tu kita boleh tengok masak. Sekali dengar boleh minum lah. Kita buat satu konsep. Okey, yang ini rumah. Meja makan kita konsep dekat luar. Kita boleh makan dengan kolam ikan pun boleh nampak. Nampak sejuk. Kita boleh dengar bunyi air. Adalah special sikit.